Ini adalah 5 aksara yang awal. Ono coroko. Jadi saya nak perkenalkan dulu 5 yang pertama sahaja. Ini adalah aksara O. Dia boleh disebut sebagai ha, dia boleh sebut dia sebagai ho. Dua-dua adalah sebutan yang betul. Setengah orang sebut ha, tapi kalau sebut ho pun betul. Tapi bukan o tau. Kalau o, mulut kita tu macam merapat sikit. O, dia ho, mulutnya besar sikit. Aksara yang kedua adalah aksara no. Ini aksara yang kedua. Ono. Ono. Bila sebut ono, ono ni samalah macam yang bermaksud ada dalam bahasa Jawa kan, ono. Tapi tulisannya macam ni. Okey. Sekarang nampak tak kaitan dengan tulisan dengan bahasa Jawa? Bahasa Jawanya adalah biasa orang Jawa Malaysia kita sebut ono, dan kita tulis dalam rumi pun ono. Tapi tulisan yang sebenarnya bukan ono. Tulisan sebenarnya adalah ono.